Awal. Ada, sabar. Sila. Jap. JPP adalah Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar yang memainkan peranan untuk mewakilkan pelajar ataupun menjadi jambatan di antara pelajar dan juga pentadbiran. Sebagai contohnya macam program kita buat sambutan Hari Raya. Awak semua seronok kan waktu program itu? Yang paling penting adalah menjadi orang tengah antara pihak pengusaha IPG dengan pelajar. Jika pelajar itu mempunyai sebarang masalah, dia boleh berhubung dengan JPP lah. Pertama, memudahkan urusan pengurusan di dalam kampus. Yang kedua, merupakan satu wadah saluran masalah ataupun aduan daripada pihak pelajar. Merancang dan menjalankan pelbagai program untuk pelajar dalam kampus. Program rohani, program akademik, program sukan dan banyak lagi. Dapat meningkatkan keyakinan diri. Ya betul, tapi sebenarnya JPP memberi peluang kepada pelajar bagaimana untuk mewujudkan dan mengendalikan sesuatu program supaya berjalan dengan lebih lancar. Bawa kereta, duduk dalam. Lepas tu, masa pimpinan kan, kita boleh duduk dekat atas pentas. Tak payah apa duduk beratur dekat bawah. Kita lihat kalau nak masuk JP mesti nak masuk asrama kan, sebab kat situ satu dah jimat duit. Tapi bila datang kelebihan tu, kita mesti datang dengan tanggungjawab. Jadi amanah dan tanggungjawab tu perlu kita jalankan dengan baik. Jadi JPP ni kita dapat mengeratkan hubungan dengan JPP lain tau. Contoh, kami pergi untuk penanda aras yang 1.0, kami pergi ke IPG Kampus Bahasa Melayu dengan Kampus Bahasa Antarabangsa. Pemimpin itu bukan sekadar tentang wajah di poster, bukan juga soal tentang populariti yang sementara, tetapi tentang jiwa yang bersedia memikul amanah dan hati yang rela penat sebuah tanggungjawab. Cara berkomunikasi dengan rakan sekerja. Ya, kita dalam JPP mesti bekerja dalam pasukan. Once kita punya mindset dah set untuk kita jayakan sesuatu program, datanglah apa-apa cabaran pun, pasti kita akan hadap. Macam mana kita nak seimbangkan waktu belajar dan waktu-waktu untuk kita buat kerja yang ada dalam JPP. Pengurusan waktu yang teratur tu pentinglah untuk memastikan jadual kita menjadi lebih lancar dan baik. Kerjasama dengan pelbagai pihak, semestinya kita memulakan usaha dan tindakan yang lebih lah. Kita bekerjasama yang baik tu, kita akan dapat merealisasikan sesuatu program. Bila diri kita sendiri tak bersedia dari segi mental dan fizikal. Alhamdulillah seronok sebab apa yang saya tak tahu jadi tahu. JPP ni saya boleh buat kawan. Sebenarnya banyak. Nak cerita dalam video ni memang tak sempat lah. Sangat best sebab kita boleh keluar dari comfort zone. Setiap orang ada kisah masing-masing yang menjadikan diorang lebih kuat untuk capai cita-cita tersebut. Itulah apa yang saya sedang lakukan, iaitu dengan menyertai keluarga JPP. Aku rasa seronok je sebab banyak belajar dengan kawan-kawan yang lain, belajar macam mana nak urus program. Bagi aku JPP ni tempat yang baik untuk mengasah bakat aku. Mestinya akan ada setengah orang akan cakap tak seronok dan seronok. Tapi dalam menjayakan satu program tu semestinya ada kepenatan, kelelahan. Bila adanya rakan-rakan seperjuangan untuk menjayakan program tu, semestinya lah akan menjadi mudah. Ianya dapat membentuklah saya menjadi pemimpin yang berhemah, berwibawa. Penat tu ada, tapi pengalaman dan pembelajaran tu jauh lebih bermakna. Saya rasa JPP ni menakutkan, perlu pikul tanggungjawab dan juga amanah yang besar. Tapi pada hakikatnya tidaklah terlalu mencabar. First impression, scary sebab semua orang kata masuk JPP ni susah, but reality is, tapi sebagai kita ada ahli-ahli yang best, fun, saling menyokong, so dia membantu dan benda tu sangat best. Saya tengok JPP ni seorang yang sibuk dengan program dan juga seorang yang berani ke hadapan dan juga seorang yang sombong. Tetapi hakikatnya JPP ni hanyalah pelajar biasa yang sangat mengambil berat terhadap pelajar. JPP ni senang, mudah, buat program je pun kan. Apa susahnya kita? Korang mesti fikir macam tu kan. Hakikatnya apa yang kami lalui, kami kena korbankan banyak benda. Kami banyak mengorbankan masa untuk kami join meeting, menyelesaikan sesuatu isu dan kami berbincang antara satu sama lain.
ialah bila kami berkumpul bersama-sama untuk meeting atau untuk menyediakan sesuatu program. Dia tu stres, tapi dalam masa yang sama saya sangat seronok sebab kami berkongsi cerita, bergelak ketawa. Waktu kita bersama-sama pergi penanda aras di Kuala Tahan, dapat eratkan lagi silaturahim antara ahli biro. Jadi melalui pengalaman tersebut kita dapat aplikasikan dan tambah baik lagi bila kita dah jadi guru nanti. Di mana sejujurnya sepanjang hidup saya tak pernah terfikir pun yang kami akan berjumpa dengan orang asli. Membuka mata saya untuk menghargai nilai budaya, kepelbagaian bangsa dan sebagainya. Kami semua JPP meeting dalam bas, tak kira lah pergi mana-mana, sama ada pergi ke kem kenegaraan ke, pergi benchmark, mesti akan ada meeting. Jadi itulah yang perkara yang akan saya ingat sampai bila-bila. Di tahun pengalaman saya dalam JPP, momen yang paling saya tak ada lupa semestinya bila mana kita boleh tolong orang yang kita tak ada nak tolong sebenarnya. Sebab untuk kali ni kita dah tak kisah kita kenal ke tak orang tu, kita pernah bercakap dengan dia atau tak, dia kenal kita atau tak pernah tahu latar belakang tapi kita boleh tolong dia. Dan yang paling best bila mana dia ucap terima kasih JPP. Bukan bermakna rasa bestnya dihargai itu, tetapi rasa seronoknya bila kita tahu kita dah bagi satu sumbangan dalam kepimpinan yang kita jaga ni. Enjoy. Sahabat. Pengalaman. Enjoyable. Bahan. Pelayaran. Harmoni. Memenatkan. Empowerment. Mantap. Berkorban tanpa ganjaran. Menyayangi. Pengawas. Bersinar. Gembira. Kasih sayang. Jalan-jalan. Awesome. Chaos. Commitment. Keluarga. 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 Satu, dua, tiga, senyum. Satu, dua, tiga. Delegasi Kepimpinan ke-26 Israel.